Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Jumaat, tepat 10 bulan 4 2569 bersama dengan tepat 21 Syawal 1447 Hijrah. Hari ni mai dengar berita Islam yaklah nah pagi Jumaat belum kita nak pergi sembahyang ni lah. Hari ni tak ada berita mana nah. Berita tak ada mana kita dengar sekadar ada boleh dengar lah. Tu. Kita pergi tengok di dalam laut di Hormuz. Nah, surat khabar hak Sahara tu baik ringan nah kata merang hari Khamis merang nah. Kapal boleh lalu di Hormuz ni buah kapal. Lalu dengan selamat. Sebab duk dalam masa beradu bedai nah 10 hari nah. Hari ni hari yang 3 dah hari ni. Semua orang ni kapan ni betul boleh lalu. Makna kata Iran boleh lalu nah walaupun for Israel gibang di Lebanon, wak orang Lebanon ni mati banyak sungguh. Nah 200 lebih dah mati nah. Lepas tu pula sakit beribu lebih. Tapi Iran boleh lalu nah. Ni betul hari Khamis semua orang. Hak tu habis tu kita pergi tengok bulah nah. Bulah tu baik royak kata dia berdiri tahan puak Israel berdingan drone. Tepat puak tahan puak Israel duduk nah, duduk di kawasan Beramid, nama tempat tahan yang nama Beramid. Tu bulah balah juga nah. Puak Israel bang Lebanon, bulah pun balah berdiri kelek nah. Tu ni hak bulah tu baik royak hari ni nah. Tak hidung lah. Kita pergi tengok lagi nah. Hak ni puak Israel nah. Puak Israel tu baik royak hari ni kata nak bang lagi, nak berdiri lagi dalam Lebanon. Nak berdiri lagi. Orang tengok benar orang dulu ni lah. Dia kata nak berdiri lagi tak seberadu sehingga boleh yut boleh make Lebanon setengah hak dia nak tu. Tu nah. Lepas tu dia 3 perkara hak dia nak dalam Lebanon nah. Satu, buat dia nak wi bulah ni serah senjata. Nak buk sehingga sebut bulah serah senjata. Hak tu satu. Dua, dia nak wi fok dia selamat. Fok Israel di kawasan utara Israel tu timbang ni bulah dok berdiri masuk nah. Dia kata timbang ni kena selamat. Tu tujuan hak dia yang dua. Yang tiga ni nak wi perdamaian tu baluk kau tolong perdamaian sakit pap. Nak baluk geno buat dia dok wak wi jadi tak baluk nah. 3 perkara hak penting-penting ni. Satu, bulah serah senjata. 2, kawasan utara kena selamat. 3, baluk kau tolong sakit pap. 3 perkara. Kalau tak berjaya 3 perkara ni, dia kata dia nak buk lagi dalam Lebanon, nak bang lagi dalam Lebanon. Hak ni Puak Israel tu baik prakak hari ni. Tu dia nah. Habis ni tu. Kita pergi tengok di kawasan Timur Tengah nah. Saudi, Emirat, Bahrain. Kok ni nah. Berlepas terai kata beradu berdek 2 minggu tu nah. Tapi kawasan ni duk nobang lagi. Duk nobang nak hari 2-3 hari kena bang lagi. Lepas kata wuti perai 2 minggu dah tu. Tu nah. Iran tu baik royak nah kata dia tak berdiri masuk. Bukan dia berdiri masuk di Timur Tengah ni. Dia tahu bukan dia. Kalau ada duk bang dalam Timur Tengah lagi, dia kata Fok Sahara awak sendiri. Fok Israel bang dengan Fok Sahara lagi bang. Lepas tu dia kata Iran orang bang. Tapi Iran kata dia tak awak. Janji dah nak berada 2 minggu, Iran kata dia tak bang masuk. Kalau ada duk berlaku ni Fok ni kata Fok Sahara dengan Israel duk bang masuk lagi. Tu hak ni Iran tu baik oyak baik tu nah.
Dah. Tapi ada sungguh nah. Morai ni ada sungguh. Nah, bang dalam Timur Tengah, dalam kawasan Arab tu ada. Kita bukan dia buat ni. Itulah. Habis macam mana? Kita pergi tengok hak ni. Pergi tengok rak nayuk hak sepai nah. Nayuk sepai tu baik kecek nah, kata dia nak pergi buka duta, nak pergi buka duta setantuk di Iran untuk nak sokang Iran. Hak ni tu baik lebih tahu kata sepai ni tapa muka terai nah. Top nah terai hak ni. Sebab apa? Sebab sepai kata nak pergi buka setantuk, buka duta di Iran nah, untuk nak hubung dengan Iran lah, nak sokang Iran. Hak ni sepai du baik kecek hari ni. Pagi ni sekadar ni saja nah berita. Saya ada ni berita tak ada mana nah. Berita ni kurang masalah ni. Walaupun kalau baca bah tu lah, sebab dek main bedai tu bedai sekarang nah. Kok bulah bedai masuk lah Israel gibang dalam Lebanon. Kalau baca pun hak dulu tu lah, sebab duk berlaku baik tu nak ni. Tak ada berita hak muhing hak baru-baru tak ada lah. Kalau dah saya nak baca lagi dah. Pagi ni ada pihak nak tambah boleh. Saya tak ada tahu ni mau tambah boleh lah. Bahtu kapung mana boleh ya. Doa tu doa kepada Razah lah. Lepas tu saudara kita di Lebanon ni kita nak doa juga, sebab di ni pun saudara kita juga lah. Pagi ni sekadar ni lah jumpa lepas Isya lah. Lepas Isya cang Islam jalan. Lepas tu bertetai tu kita dengar pula cang Fauzi berita lah. Pagi ni Assalamualaikum. Cabut nak ambil saluah. Tak ada mesak itu. Betul ni.